Indeks Persepsi Rasuah Malaysia meningkat bukti usaha sistematik Kerajaan Madani perangi rasuah. Usaha Kerajaan Madani memerangi rasuah yang sistemik dan membetulkan kelemahan struktur takbir urus negara membuahkan hasil apabila kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI meningkat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia melonjak ke tangga ke-54 dunia hasil tindakan tegas pihak berkuasa. Daripada tempat ke-57 pada 2024 ke tempat ke-54 tahun lepas, itu 2025, sekaligus menjadi cerminan kemajuan berterusan dalam takbir urus dan usaha membanteras rasuah. Berdasarkan CPI 2025 yang dikeluarkan Transparency International semalam, Malaysia berada di kedudukan ketiga dalam kalangan negara ASEAN. Hari ini ada satu berita panas, geng. Satu media daripada luar negara, Bloomberg, dedahkan Ketua SPRM Azam Baki. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sekali lagi menjadi perhatian susulan pendedahan terbaru mengenai pegangan sahamnya dalam sebuah syarikat tersenarai. Hari ini, media antarabangsa iaitu Bloomberg telah menyiarkan satu laporan mengenai pemilikan saham oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki yang secara terang-terangan telah melanggar peraturan kerajaan berhubung had pemilikan saham oleh seorang pegawai tinggi penjawat awam. Kontroversi melibatkan pemilikan saham Velocity Capital Partners Berhad ini bukan melibatkan pelanggaran peraturan penjawat awam semata-mata. Sedangkan beliau telah melanggar peraturan penjawat awam bersabit dengan had pemilikan saham. A Bloomberg report today highlighted that MACC Chief Azam Baki owns 17.7 million shares in financial services firm Velocity Capital Partners Berhad, representing about a 1.7% stake. The shares were valued at nearly 800,000 ringgit at the opening of trade today, far exceeding the limit imposed on civil servants who are prohibited from owning more than 100,000 ringgit worth of shares in a single company. Following the report, Pasir Gudang MP Hassan Karim has urged Prime Minister Anwar Ibrahim to remove Azam from his post as MECC chief. Hassan said that in light of the new facts, Anwar must immediately order Azam to go on leave or terminate his contract to allow a MECC and or police investigation to be conducted. Speaking to Malaysia Kini, Hassan said there was no other option if Anwar was sincere about eradicating corruption and abuse of power. He added that Anwar was fully aware of the allegations against Azam and that his continued support for the MACC chief had undermined the government's anti-corruption credibility. Tan Sri Azam Baki sekali lagi menjadi perhatian berhubung portfolio pegangan saham. Terbaru dipercayai bernilai jutaan saham dalam sebuah syarikat perkhidmatan kewangan berdasarkan perfailan korporat. Ia sekaligus pendedahan awam pertama mengenai pegangan saham besar atas namanya sejak kontroversi beberapa tahun lalu berhubung pegangan saham Azam yang mencetuskan protes menuntut beliau meletakkan jawatan selaku Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Memetik Malaysia Kini, laporan Bloomberg diterbitkan pada Selasa mendedahkan Azam memiliki 17.7 juta saham dalam syarikat perkhidmatan kewangan Velocity Capital Partners Berhad berdasarkan rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Nilai saham tersebut hampir RM800,000 pada pembukaan dagangan pada Selasa, jauh melebihi had yang dikenakan kepada pejabat awam yang tidak dibenarkan membeli lebih RM100,000 dalam mana-mana satu syarikat. Semakan terhadap sejarah harga saham Velocity Capital Partners di Bursa Malaysia menunjukkan nilainya relatif tidak berubah sejak Ogos 2022 pada sekitar 0.045 sen sesaham dan pernah memuncak hampir RM1.50 sesaham pada April 2019. Pada penghujung 2021, Azam menjadi perhatian berhubung pemilikan 1,930,000 saham Gas Global Berhad yang dahulunya KBES Berhad pada 30 April 2015. Azam juga didakwa memiliki waran dalam Excel Frost MSC Berhad pada Mac 2016. Pada Januari 2022, Azam memaklumkan Lembaga Penasihat Pencegah Rasuah SPRM bahawa saham tersebut dibeli oleh adiknya yang meminjam namanya dan beliau yakin tidak melakukan sebarang kesalahan. Pada 20 Januari 2022, Ketua Perbankan ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berjanji akan membangkitkan perkara tersebut dengan Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sementara itu, Azam menyifatkan laporan yang mempersoalkan
urus niaga tersebut sebagai berniat jahat dan mengelirukan. Jelasnya pegangan saham miliknya dalam sebuah syarikat perkhidmatan kewangan sebelum ini dibuat secara telus dan mengikut prosedur ditetapkan. Malah katanya urus niaga berkenaan diisytiharkan mengikut saluran rasmi termasuk sumber pendapatan dibuat menerusi sistem maklumat pengurusan sumber manusia HERMIS kepada Jawatan Perkhidmatan Awam JPA. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan dakwaan bahawa Ketua Pesuruhjayanya Azam Baki gagal mengisytiharkan pegangan saham dalam sebuah syarikat perkhidmatan keuangan. SPRM Tan Sri Azam Baki menegaskan pegangan saham miliknya bernilai RM800,000 dalam sebuah syarikat perkhidmatan kewangan dibuat secara telus dan mengikut prosedur. Laporan SPRM buat, skandal dia rasuah lah, Bloomberg keluarkan lah, media keluarkan lah. Kenapa dia kebas sangat? Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Warabi sekalian. Sekali lagi, Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, telah dikatakan terbabit dalam satu lagi isu pemilikan saham secara berlebihan melebihi apa yang dibenarkan ke atas mana-mana penjawat awam. Sementara itu, Timbalan Presiden PKR Nurul Izzah Anwar mencadangkan kerajaan menubuhkan sebuah jawatan kuasa bebas yang menjawab terus kepada Parlimen bagi memantau tindakan penguatkuasaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Memetik The Star, Nurul Izzah berkata isu membabitkan SPRM bersifat sistemik kerana kuasa penyiasatan, pendakwaan dan kewangan berada di bawah satu institusi tanpa pemantauan luar yang berkesan. Beliau menegaskan apabila kuasa besar tidak dipantau, risiko salah guna tidak dapat dielakkan sekaligus menjejaskan tanggungjawab serta kepercayaan awam terhadap institusi penguatkuasaan. Mengulas cadangan itu, Nurul Izzah berkata jawatan kuasa pemantau perlu diberi kuasa menyemak tindakan penguatkuasaan SPRM termasuk pembekuan aset, aliran kewangan dan memastikan siasatan dibuat berdasarkan bukti serta proses sewajarnya. Beliau menegaskan institusi dengan kuasa besar mesti dipertanggungjawabkan pada tahap tertinggi bagi memastikan usaha membantras rasuah dilaksanakan tanpa takut atau pilih kasih serta kekayaan yang dicuri dipulangkan kepada negara. PKR Deputy President Nurul Izzah Anwar has called on the government to establish an independent oversight committee to scrutinise the Malaysian Anti-Corruption Commission's actions, with the body reporting directly to Parliament. Segera ambil isu ni dan tubuhkan satu jawatan kuasa untuk pantau SPRM ni kan. So jadi adakah Ketua SPRM sekarang Azam Baki akan mengambil tindakan ya terhadap pihak? Tapi tak tahulah, itu baru tuduhan kan, belum siasat lagi. Tapi baru-baru ni Nurul Izzah dia ada keluarkan kenyataan tau. Dia cadangkan tubuhkan satu jawatan kuasa untuk pantau SPRM ni. Bila ada jawatan kuasa pantau ni, jadi SPRM ni siapa-siapa pun tak boleh nak solap duit dah. Malaysia telah memperbaiki kedudukannya dalam satu indeks rasuah global oleh sebuah badan pemantauan anti rasuah meskipun kerajaan digesa untuk berbuat lebih banyak bagi menangani kebimbangan dan mempercepatkan kemajuan. Dalam indeks persepsi rasuah terbaru, Malaysia naik 2 tangga ke kedudukan 54 daripada 182 negara selepas meningkatkan skor sebanyak 2 mata kepada 52 pada tahun 2025. Negara dinilai dari SIFA sangat korup hingga 100 sangat bersih dalam indeks yang disusun oleh Transparency International. Peningkatan skor Malaysia bagi tahun 2025 perlu dianggap sebagai satu isyarat potensi, bukan alasan untuk berpuas hati, menurut kenyataan Transparency International Malaysia. Dan tentu sudah bersedia dalam talian untuk bantu kita fahami mengenai perkara ini dan apakah antara perkara yang perlu kita lakukan pada masa akan datang adalah Aira Azhari, Ketua Pegawai Eksekutif IDEAS. Saya nak ucapkan terima kasih Aira kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Seperti kita dapat lihat skor indeks ranking naik, namun daripada IT berkata kita tidak boleh, TI berkata kita tidak boleh berselesa, seperti isyarat mengatakan struktur kita masih lemah ketika ini. Dan apabila Malaysia sudah naik ranking tetapi IT kata jangan selesa, apa antara pembaharuan institusi yang mempunyai impak yang paling besar tetapi masih belum dibuat dan kenapa ia lambat? Berdasarkan CPI 2025 yang diumumkan Transparency International Malaysia TIM pada Selasa, Malaysia juga mencatatkan skor 52 mata, meningkat daripada 50 mata pada 2024 dan 2023. Azam Baki dan juga SPRM ni, yang mana Azam Baki ni memiliki nilai saham yang besar jugalah.